Berdasarkan pengalaman daripada tuan mentor saya yang juga merupakan penulis buku Wang Emas iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, sejak daripada tahun 2010, beliau perhatikan ada 3 golongan yang dapat manfaat besar daripada simpanan emas. Iaitu golongan yang pertama, mereka yang tidak boleh menabung. Kerja bertahun-tahun tapi tidak ada tabungan. Dah cuba macam-macam teknik tapi menabung tetap bocor juga. Yang kedua, dapat menabung dengan baik tetapi tabungan hanya dalam ASB dan tabung haji. Mereka tidak sedar tabungan mereka dicuri oleh inflasi dan kejatuhan wang ringgit. Solusinya tuan-puan, tukarkan duit simpanan jangka masa panjang tuan-puan untuk simpanan 2 tahun ke atas kepada emas fizikal 999. Tinggalkan duit simpanan kecemasan 3 bulan gaji untuk kegunaan yang terdekat sahaja dalam tabung haji dan juga ASB. Golongan yang ketiga, kaya raya tapi tidak ada tabungan emas. Macam kapal Titanic yang tidak ada lifeboat ataupun bot penyelamat. Tanpa emas, kekayaan mereka berisiko tenggelam bila-bila masa. Solusinya tuan-puan, tukarkan sebahagian kekayaan kepada bentuk emas. Pakar kewangan Tuan Azizi Ali menyarankan cukup 10% ditukarkan kepada bentuk emas. Beliau sarankan untuk sekurang-kurangnya 1 kilogram untuk satu keluarga sebagai insurans kekayaan keluarga kita. Kerana apa? Langit tidak sentiasa cerah, maka sediakanlah payung sebelum hujan. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh tengok pin video tutorial di profil saya. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.